kita buka majlis dengan ummul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita berkumpul pada hari ini, kita bertemu dalam majlis ilmu yang kita harapkan Allah akan melapangkan dada kita dan dibuka fikiran kita, diberikan kefahaman yang baik untuk kita memahami ayat-ayat Allah, insya-Allah. Baik, kita sambung kita punya tadabbur tafsir surah Taha ayat yang ke-104. 105. Okay. Kita berhenti ayat 104. Hari ini kita sambung 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepadamu, anil jibal, tentang gunung-gunung. Faqul, maka katakanlah, yang sifuha, ia akan dihancurkan. Rabbi, oleh Tuhanku, nasfa, dengan sehancur-hancurnya. Makna penuh ayat 105. Dan mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang gunung-gunung, maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat dengan sehancur-hancurnya. Baik, jadi ini kita berpindah kepada cerita kiamat pula. Jadi sebelum ni cerita panjang Nabi Musa dan juga Samiri, kemudian kita bincang berkenaan dengan bagaimana kejadian, bagaimana akan tibanya hari kiamat, dan yang mana semua perbuatan kita di dunia ni akan dihitung, dan kemudian kejadian hari kiamat tu macam mana cerita dia. Jadi dimulakan ayat ni dengan wa yas'alunaka. Setiap ayat yang dimulakan dengan yas'alunaka makna dia dan mereka bertanya kepadamu. Jadi ada banyak ayat dalam Quran mula dengan yas'alunaka. Dan ada antara lain yas'alunaka anil ahillah, mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Yas'alunaka anil mahid, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Yas'alunaka anil khamr wal maisir, mereka bertanya kepadamu tentang arak dan juga judi. Jadi maknanya ada banyak ayat-ayat lain tentang yas'alunaka. Maksudnya gambaran dia apa kalau kata mereka bertanya kepadamu? Maksudnya ada orang tanya. Jadi kejadiannya ada orang bertanya kepada Nabi SAW mengenai dengan kejadian kiamat, dan yang ini secara khusus tentang Bukit Bukau, Gunung Ganam. Jadi yang ditanya tentang Gunung Ganam, jibal ni kalau ikut bukit lah, kita panggil, kalau di kita bukit kecil, gunung besar kan. Kalau di Jabal ni dia boleh kecil boleh besar. Sebab Jabal Nur biasa naik, siapa biasa naik tu kan kat Mekah tu kan. Jabal Nur tak besar mana kan, boleh sampai atas kejap je. Itu dipanggil Jabal juga. Maknanya bukit, kalau ikut kita bukit kan. Kalau ikutkan Gunung Kinabalu tu Jabal juga kan. Maknanya besar kecil dipanggil Jabal. Jabal Musa pun Jabal juga. Padahal dia besar tu. Kalau Jabal Musa nak naik je dah. Kira kalau naik malam tu turun dah terbit matahari kan. Maknanya satu malam 12 jam. Itu maknanya besar. Tapi dipanggil Jabal juga. Jadi Jabal ni maknanya Bukit Bukau atau Gunung Ganam. Jadi ditanya kepada Nabi SAW berkenaan dengan Gunung Ganam, maka Allah bagi tahu cara untuk jawab. Bila ditanya, maka ada sesetengahnya yang Nabi akan tunggu jawapan daripada Allah. Jadi maknanya datang wahyu untuk menjawab persoalan tu. Jadi ni antaranya dijawablah berkenaan dengan Bukit Bukau ni, Gunung Ganam, apa yang akan terjadi pada hari kiamat nanti. Jawapan dia akan dihancurkan. Dan dihancurkan dengan sehancur-hancurnya, maksudnya ialah tak ada sisa sikit pun. Ni Masjid At-Taqwa ni bukit juga ni kan. Kan kat sini tinggi kan, sana rendah kan. Mana yang ada bukit tu, itu nanti semua akan datar, rata. Jadi menjelang kiamat nanti tak ada bukit, tak kira dataran bumi ni tak ada tinggi, tak ada rendah, semua sama datar. Itu yang akan terjadi di padang mahsyar. Jadi pada mahsyar tak ada lagi bentuk muka bumi yang berbeza-beza. Tapi sebenarnya
sebelum kiamat lagi manusia dah pun buat bumi ni menuju kiamat. Kan Bukit Bukaunya habis dihancurkan, dipotong kan, diletupkan kan, dihancurkan. Ini menuju ke kiamat. Bila bukit Bukau tu semua hancur, kita pun dah tolong hancurkan juga sekarang. Dan sampai akhirnya nanti betul-betul Allah akan hancur dan musnahkan semua Bukit Bukau tu betul-betul pada saat bermulanya kiamat yang kubra, kiamat yang besar. Kan? Dan bila kalau kita nak bayangkan macam mana hancurnya, boleh tengoklah. Kalau rajin pergi tengok mana bukit tengah diletupkan tu, meletup macam tu lah kan? Kita kata berterbangan dia punya habuk-habuk, dia punya debu-debu, bagaikan bagaikan satu yang kita kata tak tergambarkan lah. Mata kita pun dah tak nampak kan, debu berterbangan gitu. Jadi itu gambarannya bahawa Bukit Bukau pada hari kiamat nanti akan dihancurkan sehancur-hancurnya, dengan makna kata, bila kata sehancur-hancurnya, maknanya dia lenyap. Itu maksud sehancur-hancurnya. Sekarang ni manusia memang dihancurkan pun dia tak dapat nak lenyapkan. Dan kita tahu kalau Dajjal ni dia memang tak ada plan lain melainkan menghancurkan segala-galanya yang Allah buat. Jadi Allah cipta apa, semua dia nak hancurkan. Manusianya dia nak hancurkan, sampai kepada semua makhluk ni kalau boleh dia nak hancurkan. Dan dia dah buat. Apa yang dihancurkan? Binatang-binatang ternak tu dihancurkan. Bukan hancur maknanya bunuh semua, tak ada. Tapi dia tidak hidup lagi secara fitrah dia. Kan? Dengan dibagi macam-macam lah kan. Sampai ke kucing yang tak bersalah tu pun kan? Dapat makanan tak apa-apa sampai dia obesity. Kucing yang obesity tu yang orang bela. Kalau kucing jalanan tak obes. Jadi maknanya memang dalam bab makan ni Quran selalu sebut kan tentang makan. Jadi jenis makanannya pun disebut kan, cara makannya semuanya diajarkan, sebab makanan akan membentuk siapa kita. You are what you eat kan. Tu kata orang barat kan. Tapi dalam Islam pun memang dah ajar. Kalau dalam Islam bukan sekadar fizikal kita saja yang kita dapat daripada makanan, tapi termasuk juga darah kita, yang darah kita tu akan membentuk keimanan kita juga. Jadi antara benda yang dijaga oleh perawi-perawi hadis, contoh kan, perawi hadis yang boleh kuat sangat ingatan tu, antara yang mereka jaga tu makanan. Jadi makanan tu antara benda yang sangat penting untuk dijaga, bukan sekadar untuk jasmani kita tapi rohani juga. Termasuk menguatkan ingatan, termasuk menyebabkan kita mudah terima ilmu ataupun susah, keras hati, lembut hati, itu datang daripada makanan juga. Jadi makanan tu yang itu dari segi kualiti. Kalau kuantiti tadi nak masuk dalam badan kita dengan kuantiti yang cukup, sekadar kita boleh boleh bergerak, boleh beraktiviti. Kalau dari segi kualiti, maka kita kena tengok kualiti zahir dan batin dia. Kualiti zahir tu termasuk yang khasiat-khasiat dia kan, berkhasiat ke tidak kan, apa kesan dia kalau masuk dalam badan kita, apa yang akan terjadi. Kita kena tahu apa yang kita makan. Hari ni kita tengok kan, kalau dah berumur macam ni, apalagi kalau dah ikut program kesihatan kita dah tahu. Tapi budak-budak, dia tahu tak apa yang dia makan? Dia kena tahu. Bila dia tak tahu tu lah, dia makan cekedih, dia makan coklat, dia makan gula-gula sesuka hati dia. Dia tak tahu apa yang terjadi dalam badan dia bila dia makan. Yang ni memang bukan tugas budak-budak lah. Dia memang tak reti tugas mak bapak dia kan, ataupun orang yang ada di sekeliling. Sepatutnya education tentang makanan ni memang kena dibagi. Patutnya masa sekolah kan, tadika lagi dah dibagi pada dia, apa yang masuk dalam badan dia, apa yang akan berlaku kepada dia. Kalau dia makan gula-gula dengan warna-warni tu, apa yang akan jadi pada buah pinggang dia. Dia kena tahu kan. Itu kan dia tak tahu kan, yang akhirnya budak-budak akhirnya sakit buah pinggang sekarang kan. Umur sekolah rendah aja dah sakit buah pinggang, sebab dia tak tahu kualiti makanan yang dia makan. Dan Islam mengajarkan kualiti makanan ni, maknanya termasuk tadi itu dari segi jasmani makanan, dari segi rohaninya adalah halal. Dan halal ada pilihan satu lagi, halalan tayyiban. Halalan tayyiban tak sama dengan halal. Kalau halal asalkan ada logo halal. Kalau kat Malaysia kita logo kan, ada logo halal, okey settle halal. Dan kalau setengah tempat tu, contoh kalau negara, hari tu saya bawa balik dari Maldives, ada seminar sana. Maldives kan negara yang 100% Muslim. Jadi makanan kat sana tu kebanyakannya tak ada logo, kecuali yang diimport daripada luar negara. Jadi kalau di tempat dia memang dia tak pakai logo lah, semua orang Islam kan? Jadi yang itu halal. Kalau dari segi kita kata tak ada logo, tak boleh cerita logo-logo halal tu kat tempat kita. Sebab di negara kita ni, Muslim negara kita hanya sekitar 60% lebih je. Jadi kita ni majoriti sikit je. Dan kemudian yang mengendalikan ataupun yang menguasai, memonopoli industri makanan di Malaysia ni orang bukan Islam.
Yang makanan packing-packing tu kan kebanyakannya bukan Islam. Jadi sebab tu kita perlukan logo halal. Tapi di negara yang majoriti Islam, yang memang contoh di Arab pun tak ada juga logo halal. Kan Turki lebih daripada 95% Muslim. Pun dia tak ada logo halal juga. Jadi kalau nak cari logo halal memang jenuh. Jadi macam mana kaedah dia? Baik, kalau dari segi hukum halal, itu satu, bagi yang bukan Islam dia perlukan logo halal daripada orang Islam. Bagi orang Islam yang mengeluarkan apa-apa produk orang Islam, dia sebenarnya tak perlukan logo halal sebab dia dah ada logo halal daripada Allah. Tu ibaratnya Allah dah bagi kita logo halal. Sebab tu kalau makcik meniaga tepi jalan jual nasi lemak, kita tak payah minta logo halal JAKIM. Kenapa kita tak minta? Sebab dia orang Islam. Baik, kenapa orang Islam ni ada logo halal daripada Allah? Allah bagi dia logo halal sebab dia ada amanah. Kita semua ni, setiap daripada kita ada amanah bahawasanya kita telah pun tanda tangan perjanjian. Sejak kita mengaku diri kita sebagai seorang Muslim, kita seolah-olah dah tanda tangan satu surat perjanjian dengan Allah, bahawasanya kita akan sentiasa memilih makanan yang halal dan menyediakan juga makanan yang halal kepada seluruh orang Islam. Bukan setakat orang Islam je, semua orang. Kita kena sediakan makanan yang halal dan baik kepada semua orang, walaupun dia bukan Islam. Sebab itu tak pernah dengar cerita kan, kalau misal dalam peperangan orang Islam tangkap musuh kemudian dibagi makanan yang sampai ke tahap najis, binatang dan sebagainya, tak pernah ada kan. Sebab dalam Islam kita diperintahkan untuk bagi makanan yang baik kepada semua manusia, kepada orang Islam dan bukan Islam. Hatta kepada jin pun Nabi suruh jaga makanan dia. Jin makan tulang kan. Itu Nabi pesan. Jadi kalau nak buang tulang, jangan buang sebarangan sebab saudara kamu punya makanan ni. Sampai jin pun kita jaga. Tapi bukan untuk berkawan dengan dia lah. Itu tak boleh. Cuma maksudnya apa-apa makhluk pun kita jaga makanan, kita bagi makanan, kan? Kita bagi makanan yang baik. Itu tanggungjawab kita, walaupun musuh. Bukan ikan, dia makan tulang haiwan yang disembelih dengan nama Allah. Itu jin Islam. Jadi asalnya makanan jin ni asap. Asalnya asap je. Jin makan asap. Siapa suka asap-asap tu kan? Itu dia panggil jin tu. Itu yang dulu tak bomo tu kan, dia suka asap. Jin makan asap. Tu asal dia. Jin adalah asap pada asalnya. Dia bukan dia cipta pada asap. Jin makanan dia asap. Asalnya makanan dia asap. Lepas tu kemudian Nabi SAW satu ketika bagi tahulah untuk jin Islam. Nabi kata, okay, untuk jin Islam kamu boleh makan tulang haiwan yang disembelih dengan nama Allah. Bertambahlah makanan jin masa tu. Tapi jin Islam lah. Jadi setiap tulang-tulang kita makan, maknanya binatang yang disembelih dengan nama Allah, bukan ikan lah tadi. Ikan tak sembelih. Kalau tiba-tiba nak sembelih, buat bismillahirrahmanirrahim. Itu tak nama sembelih. Tu memang kita siang lah kan. Siang ikan kita sebut bismillah. Jadi maknanya dia makan lembu, kambing, tulang-tulang tu kan. Tapi dia bukan makan fizikal. Dia makan cara alam dia lah. Sebab tu kalau kita buang tulang lembu, besok ada lagi tulang tu dalam tong sampah. Jadi dia bukan makan tulangnya gitu. Yang dia makan zat yang ada. Dan dengan cara dia lah di alam ghaib. Jadi itu maknanya dari segi kualiti makanan secara rohaninya halal tadi. Baik, status halal jelas. Halal ni maknanya semua wajib. Semua orang Islam wajib pilih yang halal. Dan wajib juga menyediakan yang halal. Sebab dalam Quran memang Allah bagi tahu dalam surah Al-Baqarah ada cerita mengenai dengan makanan yang halal dan thayyiban. Itu dimulakan dengan ayat ya ayyuhan nas. Wahai manusia, makanlah yang halal dan baik. Lepas tu baru ada ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Bukan setakat makan yang halal dan baik, tetapi makanlah sesuatu yang boleh memberikan, menambahkan keimanan untuk kamu. Jadi maknanya makanan tu boleh bagi kita bertambah kuat untuk ibadah. Kalau lepas makan tu kita jadi makin lemah ibadah, maka itu masalah. Jadi makin lemah ibadah kan ada faktor. Satu, faktor fizikal. Badan kita jadi sakit-sakit, susah nak buat ibadat. Yang kedua, faktor rohani. Makanan tu tidak halalan thayyiban, tak baik. Jadi halal dia, tapi kemudian yang thayyiban tu lebih selamat daripada syubhah. Yang syubhah ni tak wajib. Syubhah ni kebanyakan orang tak tahu.
Itu yang dalam hadis yang panjang tentang hati adalah raja, kan Nabi bagi tahu inna fil jasadi mudghah, kan dalam diri kita adanya seketul daging. Apabila baik daging itu maka baiklah seluruh anggota kita, apabila jahat daging itu maka jahatlah seluruh anggota kita. Itu adalah hati, kan? Ala wahyal qalb. Baik, dalam menceritakan hadis tu panjang, di awal itu Nabi tengah cerita tentang syubhah. Jadi syubhah ni macam mana sifat dia? Sifat dia adalah umpama kamu menggembala kambing di sekitar kawasan larangan istana. Jadi setiap raja ada kawasan larangan. Zaman sekarang istana lah kan tak boleh masuk suka-suka hati. Tapi ada pagar kan, susah nak masuk. Kan kalau zaman dulu kadang kawasan istana gitu je kan. Orang boleh masuk macam tu je. Dia pagar biasa-biasa je. Jadi kita gembala kambing di sekitar kawasan larangan, dilarang ke tidak? Tak kan, tak salah sebab di luar kan, luar pagar. Tapi anytime dia boleh termasuk, terlajak. Bila dia leka kan, galik, makan, tiba-tiba masuk dalam kawasan. Kan? Jadi Nabi umpamakan itulah syubhah. Bila kita main kat tepi-tepi benda haram, borderline. Jadi dia masih halal, tapi duk keliling ke tepi-tepi tu. Itu termasuklah makanan yang disediakan oleh orang bukan Islam, walaupun ada logo halal. Sebab tu dah main-main dah kat situ. Sebab orang bukan Islam, dia tak tahu halal tu apa. Dia cuma ikut skema. Okay, kalau Indonesia JAKIM bagi tahu skema nak dapat logo halal, buat macam ni. Dia ikut je skema tu. Tapi hakikatnya dia tak faham halal tu apa. Ada orang bukan Islam pernah tanya saya, dia tanya, kenapa cacing tu halal? Cacing halal kan? Kau tak tahu. Halal. Cacing tanah. Bila kita jelaskan, dia kata, ingatkan sebab dia tak makan benda yang tak elok. Jadi maknanya dia orang faham kata binatang yang tak makan benda-benda tak elok tu halal. Padahal tak juga kan. Monyet makan elok kan, makan buah kan, tapi tak halal juga kan. Jadi dia bukan sebab makanan dia. Tapi maknanya orang bukan Islam dia tak faham kenapa halal tak halal ni kan. Dia cuma ingat yang logik dia je kan. Jadi bila dia tak faham, maka dia boleh terjebak untuk terbuat benda yang akhirnya benda tu sebenarnya jadi tak halal. Sebab mungkin ikut skemanya kita kata ada skema halal tak halal. Tapi kalau andai katalah tiba-tiba waktu dia nak tuang satu baldi air ke dalam bancuhan makanan dia, tiba-tiba dalam baldi air tu jatuh tai cicak. Keluarkan tai cicak, air bersih tak? Bersih. Kalau tai cicaknya dia keluarkan, tai cicak seketul je kan? Dikeluarkan tai cicak, air tu bersih. Tak bertukar warna, bau dan rasa kan? Memang tak bertukar bau, warna dan rasa. Tapi najis tak? Najis. Sebab dia satu baldi je. Orang bukan Islam tak tahu yang tu. Jadi tak mustahil dia boleh terbuat benda tu. Ataupun misalnya anjing minum kan, dalam satu baldi air anjing datang minum. Lepas anjing minum, anjing tu pergi. Air tu bertukar warna tak? Tak. Rasa? Tak. Pernah rasa ke? Tak pernah pun kita dah boleh andaikan lah kan. Memang tak tukar rasa dan tak tukar warna, tak tukar rasa, tak tukar bau juga. Jadi, tapi air tu najis kan? Yang tu orang bukan Islam tak tahu. Dia ingat bersih, kira bersih. Orang Islam pun ada yang tak tahu. Sebab tu orang Islam ni dia ada yang tadi kita sebut logo halal daripada Allah. Maksudnya gini, orang Islam ni apabila kita mengucap kalimah syahadah, kita automatik dah dapat logo halal. Allah bagi. Kecuali setelah kita membuktikan bahawa kita tak amanah dengan janji kita kepada Allah. Jadi maknanya untuk orang Islam, misal katalah orang Islam ada berniaga pisang goreng. Dan maknanya automatik dia orang Islam, maka kita percaya. Tapi tengok-tengok satu hari kita tengok minyak masak dia tak halal. Maknanya dia orang yang tak amanah dengan perjanjian dia dengan Allah. Masa tu apa pun yang dia cakap lepas tu kita dah tak boleh terima lagi. Dia dah fasik. Terus kecuali dia buktikan semula bahawa dia kembali bertaubat dan telah pun faham apa erti perjanjian dia dengan Allah. Orang fasik tu perlu bersyahadah semula kan? Tak perlu. Fasik ni dia maknanya melakukan dosa-dosa kecil secara berpanjangan tanpa bertaubat. Itu fasik. Jadi bila dosa-dosa kecil dibuat berpanjangan tanpa bertaubat, maka status dia fasik. Ada beberapa benda hukum hakam yang jatuh, hak-hak yang dia tak berhak lagi untuk dapat bila dia fasik, tapi tak perlu ucap syahadah. Maksudnya dia tak terkeluar daripada Islam. Baik, contoh apa dia yang dia hilang hak. Contoh kalau dia adalah seorang ayah,
dia fasik misalnya dengan cara tak solat, maka dia tidak berhak untuk menjadi wali anak dia. Maknanya dia boleh digugurkan hak. Dia masih boleh jadi wali, tapi kalau ada yang menuntut untuk gugurkan hak dia, boleh hakim akan gugurkan hak dia. Anak dia kena tahu wali yang nak nikahkan dia tu orang yang sempurna yang solat tu. Tapi dia boleh je kalau katalah anak tak komplain kan. Tak komplain ayah tak solat, nak jadi wali dia nikah. Anak tak komplain sebab anak pun tak solat. Jadi bila macam tu maknanya tak ada siapa tuntut apa-apa, dia boleh je teruskan kan? Tapi kalau tiba-tiba dituntut, ayah saya, sebab ni pernah jadi kes tu, yang anak dia bawa kes ni ke mahkamah sebab mak ayah tak setuju dengan calon pilihan dia, calon suami yang dia pilih, mak ayah tak setuju. Tapi mak ayah tak setuju memang sebab nafsu. Saya pernah cerita kan sebelum ni. Maknanya sebab mak ayah ada pilihan lain dan ada kepentingan kan. Jadi akhirnya dibawa ke mahkamah, kes tu anak dia menang. Dan macam mana boleh menang? Salah satunya ialah memang hakim cek lah, memang mak ayah dia ni ada kepentingan kan, nak, maknanya istilah macam nak jual anak untuk dapat duit, untuk dapat keuntungan di pihak mak bapak. Itu tak boleh dalam Islam. Walaupun ayah status dia adalah wali mujbir, memang ayah boleh paksa anak, tapi kalau untuk kepentingan peribadi tak boleh. Dia boleh paksa hanya untuk kebaikan anak perempuan tu. Jadi bila jadi macam tu, salah satu daripada hujah yang dia boleh bawa ialah ayahnya fasik. Jadi dia kata dia tak perlukan, dia tak mau ayah dia jadi wali sebab ayah dia fasik, ayah dia tak solat. Jadi memang boleh menjadi hujah. Itu kalau ayah kan. Kalau umumnya orang awam, kita termasuk kita, orang yang fasik ni, saksi dia kalau jadi saksi dia ditolak. Jadi macam pergi mahkamah ke apa, sebenarnya saksi ni bukan semua orang boleh jadi saksi. Kalau orang tu tak solat, dia tak boleh jadi saksi sebenarnya. Tapi zaman kita tak pakai tu kan. Saksi ni asalkan orang tu nampak, orang tu tengok, dia kira saksi dah. Orang tu nak jadi saksi, dia kira saksi. Sepatutnya dalam Islam tak boleh. Sebab kita tahu saksi ni kan berkaitan dengan sumpah palsu. Sumpah palsu tu dosa besar. Dan orang akan berani sumpah palsu kalau dia tak bertakwa pada Allah kan? Jadi itu maknanya isu saksi. Jadi ada beberapa perkara yang akan gugur daripada kita. Kita tak ada tuntut hak tu disebabkan status kita fasik. Tapi tak jatuh kafir. Itu beza. Jadi ada tahap lah kan. Kita kata yang atas sekali mukmin, tahap-tahap manusia antara Islam dan kafir ni kita letak ada mukmin, mukmin ni maknanya orang yang beriman, bawah dia Muslim. Ini ada khilaf lah, tapi kita ambil lah dari segi makna satu sudut. Mukmin ni orang yang iman dia dah mantap. Kemudian Muslim ni maknanya sekadar nama kan. Islam tu ada sekadar nama. Kemudian bawah pada dia fasik. Jadi fasik ni dia masih Islam, tapi dia fasik tadi lah, banyak melakukan dosa-dosa kecil. Bawah pada dia kafir. Bawah sekali, bawah kafir ada lagi munafik. Dalam banyak-banyak ni, yang ni je yang jelas kafir, yang ni je. Kita nak kata apa, dia memang jelas lah, jelas kafir. Yang ni semua Islam, zahiri Islam. Ni Islam. Yang ni je betul-betul kafir. Kita contoh Islam secara zahir. Zahir. Okay, yang ni pun zahirnya Islam. Baik, tapi yang valid zahir Islam yang ni dengan ni je. Mukmin dengan Muslim kita terima. Yang ini zahir dia Islam. Kita masih terima dia sebagai orang Islam, tapi dia dah macam separuh-separuh lah. Kita boleh kata separuh okey, separuh tak lah. Sebab ada setengah amalan dia. Sebab dia berterusan buat dosa kan. Berterusan dalam keadaan dia tak kisah. Atas nama saja. Islam atas nama. Yang ni memang out sebenarnya. Jadi yang ini zahir dia Islam, batin dia kafir. Tapi sebab dia masih lagi kita kata masih lagi menzahirkan Islam, maka cara kita bermuamalah dengan dia masih cara orang Islam. Sebab dia ada beza. Tak. Munafik memang lagi teruk pada kafir. Kafir dia jelas. Munafik ni dia
dia sendiri je tahu diri dia kan. Kalau yang tidak mengenal orang Fasik. Dia santai je kan, relax, dia tak tutup aurat berpanjangan dan tak kisah, tahu tu dosa. Tapi kata tak sampai hidayah lagi kan. Tak sampai seru kan. Tunggulah nanti sampai masa. Dia tangguh-tangguh dalam keadaan dia sangat sedar dia tengah buat salah. Dia fasik. Dia seorang yang bijak pandai lah, orang yang fasik. Kita kata percakapan dia kita tak perlu tengok. Adakah macam itu? Kadang-kadang kalau kita tengok dalam TV orang yang bercakap tu orang Islam, kita nampak dia pandai Melayu. Tapi bila dia bercakap tu kadang-kadang memuji diri kita. Maksudnya nampak betul, tapi kita kan boleh dengar dia cakap. Kalau dari segi nak dengar atau tidak cakap orang yang fasik ni, mungkin kita lebih tengok kepada benda yang dia cakap sesuai tak dengan bidang dia. Dia intelek duniawi gitu kan. dan dia mengambil approach dalam Islam ni adalah bukan pada penampilan. Dia bukan pada penampilan, tetapi dia kata jiwa mereka jiwa Islam. Yang ini sangat bertentangan dengan definisi iman tu sendiri. Iman dia ada 3 kan, 3 unsur yang kena dipenuhi. Ada unsur yang namanya hati, kemudian ada lisan dan ada perbuatan. Dan iman tu takkan sempurna tanpa sempurna ketiga-tiga ni. Cuma sebenarnya kalau cerita bab aurat ni dia ada khilaf. Ada khilaf, sampai kepada tudung pun masih ada khilaf. Jadi maksudnya ini supaya kita tahu kan ada khilaf ni, maknanya kita lebih mengurangkan, mungkin kita takut kita jadi cop orang gitu kan. Kita nampak zahir macam tu kita cop terus. Tapi bukan hujah maknanya tudung ada khilaf, boleh tak pakai tudung dah. Dia kalau ada khilaf, apapun pendirian yang kita ambil, kita kena tahu dalilnya. Kalau tu orang ada perkataan hati, yang penting hati dia baik. Jadi macam hati dia baik. Saya ni perangai je macam ni, tapi hati saya baik gitu kan. Saya ni mulut je macam ni tapi hati baik gitu kan. Itu yang kalau itulah yang katanya, kita akan tanya balik, baik tu apa maksud dia? Kan? Jadi biasanya orang yang berhujah dengan macam tu, dia katakan baik tu maksud dia baik pada pandangan manusia. Sedangkan bagi kita orang Islam, baik adalah mesti baik di sisi Allah. Jadi kalau cerita baik di sisi Allah, dia tak ada istilah saya buat je macam ni, saya buka aurat, saya tak sembahyang tapi hati baik, tak ada istilah tu. Sampai ada orang kata dia tu orang bukan Islam tapi dia baik sangat. Itu maknanya baik pada pandangan manusia. Kita tak mahu yang tu. Sebab kita sendiri pun kalau kita hanya baik pada pandangan manusia, ke akhirat tak lepas, tak masuk syurga. Orang yang masuk syurga ke akhirat tu hanya orang yang baik di sisi Allah. Itu nama dia soleh. Jadi orang yang masuk syurga hanya orang soleh. Dia bukan yang baik di pandangan manusia. Yang baik di pandangan manusia hanya sebahagian kecil, 1/3 saja. Dua lagi apa? Dua lagi kena baik dengan Allah, kena baik dengan alam. Satu je yang baik dengan manusia kan. Kan 3 hubungan yang kita nak jaga. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, hubungan dengan alam. Jadi yang baik dengan manusia ni kan hanya 1. Dan antara 3 tadi, hubungan dengan Allah, dengan manusia dan dengan alam, hubungan dengan Allah paling utama. Kalau nak baik dengan manusia dengan melanggar hukum Allah, tak boleh. Kena utamakan hukum Allah. Jadi kalau dapat baik dengan manusia dengan menjaga hubungan dengan Allah, okey, boleh teruskan. Jadi apa pun hubungan dengan alam dan dengan manusia, tetap nombor 1 kena dengan Allah. Jadi maksudnya mungkin kita kata kalau secara duniawi, pandangan siapa pun yang akan mengeluarkan pendapat hatta kepada orang kafir, kalau itu adalah dalam bab keilmuan dia di bidang dia, tak ada masalah untuk kita ambil. Hatta kepada orang kafir, sebab ni ada istilah yang disebut al-hikmah dhalatul mu'min. Hikmah itu adalah satu yang menghilang daripada orang beriman. Maka di mana saja dan dari siapa saja kamu mendapatkannya, ambillah dia. Maksudnya kalau walaupun daripada orang kafir, kita boleh ambil percakapan dia, boleh. Tapi pada sudut keilmuan dia. Walau bagaimanapun, andai kata bertembung, ada dua orang yang di bidang keilmuan yang sama, bercakap satu yang berbeza, maka kita sebagai orang beriman, kita akan lebih meyakini orang yang beriman. Sebab dia bercakap atas dasar takut kepada Allah. Dia gini tau, ilmu ni kan, kalau ada takut kepada Allah dengan tak takut Allah, dia akan beza hasil dia. Hasil dia gini, kita boleh tengok dalam sejarah apa yang berlaku kepada ulama-ulama yang takut Allah.
ketika mereka diminta untuk mengeluarkan fatwa, mengeluarkan pendapat, mengeluarkan apa-apa fakta ilmiah yang bertentangan dengan apa yang sebenar, mereka takut kepada Allah menyebabkan mereka sanggup diseksa, dipenjarakan. Imam Ahmad tu dipenjarakan dan diseksa sampai disebat ni belakang badan dia sampai dia tak boleh baring. Itu sebab dia tak mau keluarkan fatwa yang khalifah minta masa tu. Fatwa dia disuruh dibagi tahu satu fatwa yang menyebelahi mazhab khalifah masa tu. Tapi dia tak mau, dia kata ini bertentangan dengan ilmu saya. Itu takut Allah. Tapi kalau tak takut Allah, sanggup tak kita? Kita bertahan diseksa hanya tak mau keluarkan satu pendapat. Padahal keluarkan pendapat tu tak pakai modal pun. Kan? Misal dia, contohlah hari ni kan, hari ni bila jadi influencer contoh kan, influencer ni adalah orang yang approach bisnes-bisnes tu kan. Contoh ada satu kes tu, orang ni tinggi, jadi dan adalah produk peninggi kan? Produk untuk buat orang tinggi. Dia pun minta lah orang ni untuk iklankan produk dia, produk tinggi kan. Sebab dia tinggi mesti laku nanti produk dia. Baik, kalau takut Allah maka kita takkan berani buat. Sebab itu tak betul. Dia tak makan pun benda tu, dia memang genetik kan, memang tinggi. Tapi kalau tak takut Allah, kalau orang tu offer katalah satu terjual dia dah dapat 100 ringgit ke 100 ribu kan. Mana tahu kan, mahal-mahal kan. Bila dah, kadang kalau 100 ringgit sikit sangat, tak payahlah 1000. Sebotol dia terjual 1000 dia dapat. Harga barang tu apa? 1200 je. Tapi dapat ke dia 1000. Kan? Kalau tak takut Allah, kan mudah je kalau nak buat iklan tu. Dan nyata sekarang banyak kan orang buat iklan kurus, padahal dia memang kurus. Dia tak makan pun produk tu. Kan? Iklan apa lagi? Maksud tak dia orang munafik? Munafik ni dia ada dua pula. Ada munafik akhlak, ada munafik akidah. Jadi kalau kita kata masuk tak munafik, kalau akhlak mungkin. Sebab akhlak, munafik akhlak ada indikator dia. Nabi bagi tahu ayatul salasah, ayatul munafik salasah, 3. Ini antara 3 paling basic lah. Yang pertama, apabila bercakap dia berdusta. Kan? Yang kedua, apabila berjanji dia mungkir janji. Yang ketiga, apabila diberi amanah dia khianat. Idza tumina khana. 3 ni. Dalam hadis lain ada lagi ditambah, apabila bergaduh dia melampau. Bergaduh nak menang. Dia tak cari, dia sentiasa nak tegakkan benang yang basah gitu kan. Dia tak cari siapa betul siapa salah. Dia nak menang je, melampau. Kan? Lepas tu kalau dah menang, dah menang tu dia sebar-sebarkannya berita palsu pasal orang tu kan. Dia nak fitnahnya orang tu. Ataupun melampau tu termasuk juga kita ni gaduh dengan jiran sebelah tu. Lepas tu dengan anak-anak dia semua, keturunan dia semua kita dendam. Sampai 7 keturunan. Itu melampau. Yang buat salah yang kita seorang je. Itu termasuk melampau. Itu termasuk sifat-sifat munafik. Jadi kalau tadi kata masuk munafik tak, masuk munafik akhlak. Sebab berdusta, yang cakap bohong kan. Dia tak makan produk tu tapi dia ngaku-ngaku kat orang, saya makan produk ni saya jadi kurus. Padahal tak, memang dia kurus dah. Sebab nak duit. Jadi ini sebenarnya saya fikir dalam ketamadunan barat sekarang yang kita agung-agungkan ni kan, mereka kan ada ilmuwan-ilmuwan dia kan. Tapi pernah tak dengar cerita ilmuwan barat yang ditangkap kerana tidak mahu mengeluarkan satu fakta ilmu? Tak kan? Itu pelik tau. Sebab dia orang kata itu kebebasan untuk tapi pelik sebenarnya. Kalau kita fikirkan dia pelik bila kata tak ada ilmuwan yang pernah ditangkap kerana tak mau keluarkan satu fakta ilmu. Dia pelik sebab zaman berzaman benda tu berlaku, dan sampai sekarang pun kita kata kalau orang tu ada kuasa, dia kalau minta sesuatu daripada seorang, katalah orang tu saintis kan, dia ada makmal sendiri, dia bagi satu produk, minta tolong keluarkan fakta nutrisi, kata produk ni sangat berkhasiat, dibayar 10 juta walaupun sebenarnya tak macam tu pun produk tu. Kalau awak nak buat, dibayar 10 juta. Kalau awak tak mau buat, saya penjarakan. Pilih mana? Dan tak kita kata hampir mustahil tak ada orang buat macam tu. Mesti ada orang yang pergi approach golongan-golongan ilmuwan kat sana tu. Dan sampai sekarang pun bukan kata takat golongan ilmuwan, takat influencer yang baru follower sikit-sikit tu pun dah ada dah orang approach. Dah ada dah orang-orang bisnes yang suruh jual produk.
Saya punya TikTok tu selalu lah ada invitation untuk jual produk. Saya tengok selalu, saya tengok kebanyakannya datang daripada China. Memang dok lah. Saya kata saya ada prinsip kan. Dia biasanya dia akan offer income yang paling banyak. Saya kata income dia buat apa? Saya tak kisah pasal income. Yang penting produk dia tu. Lepas tu dia bagi barang percuma, dia bagi duit sekian-sekian kan, kita buat apa. Yang penting kan kita kena tahu betul tak benda tu kualitinya sebagaimana dia iklankan. Kita amanah gitu, kita jaga. Kan? Tambah-tambah bila kita mempromosikan benda yang sama sekali tak membantu ke arah memajukan ekonomi umat, itu tak ada faedah. Jadi maknanya kalau kita kata dah baru sikit-sikit je lah, kita kata baru ada follower sikit-sikit pun dah didekati macam tu, apalagi kalau orang tu orang yang memang sangat didengar perkataan dia. Akan ada penguasa-penguasa yang mendekati dia supaya dia keluarkan fakta-fakta yang mereka kehendaki. Dan kalau tak mau keluarkan, hukumannya boleh sampai mati. Dan itu berlaku. Boleh sampai hukuman mati. Bukan setakat diseksa, dipenjarakan, itu ulama-ulama jalani. Dan itu banyak dalam sejarah Islam. Menunjukkan ulama-ulama Islam adalah orang yang sangat amanah dengan ilmu dia. Nanti kan contoh kan kita boleh tafsir Quran, nanti kita akan jumpa tu benda-benda yang sensitif nak disebut. Bila kita tak takut Allah, maka kita akan sembunyikan kebenaran. Itu yang Allah laknat. Dalam Quran Allah laknat golongan Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi yang sampai tahap dilaknat ni ialah sebab mereka menyembunyikan kebenaran kerana hawa nafsu dan kerana kepentingan dunia. Jadi dia tahu apa yang benar tapi dia tak mau sampaikan. Situ beza tu takut Allah dengan tidak. Jadi sama dengan ilmu, walaupun ilmu tu fakta-fakta biasa, fakta kesihatan ke, fakta apa ke. Kesihatan sekarang dah banyak ni, pembongkaran scam-scam maklumat kesihatan dalam dunia. Nak percaya tak percaya, kita pun pening gitu. Tapi ada banyak tu yang kata scam sebenarnya ni, yang selama ni kita tahu gini, rupanya gini. Itu yang membezakan orang yang takut kepada Allah dengan yang tak takut kepada Allah. Walaupun dalam bab ilmu yang tak berkaitan dengan agama. Tapi secara umumnya ada juga orang yang dia tak beriman pada Allah, dia tak takut Allah, tapi secara ilmu dia tetap juga berpegang dengan ilmu dia, ada. Cuma tidak majoriti, tapi ada. Sebab tu tetap saja Islam benarkan untuk kita mengambil ilmu yang datang daripada orang bukan Islam. Sebab ada golongan ni masih ada. Jadi sebab dalam Quran tu memang selalu cerita kan, ada gitu, sentiasa ada. Di mana-mana kelompok, ada yang baik, ada yang tak baik, tu sentiasa ada. Contoh kalau di kalangan Bani Israel, memang selalu dia cerita tak elok, tapi cerita juga qalilan minhum, selalu ada illa qalilan minhum. Jadi mereka ni banyak yang engkar, kecuali sikit yang tak. Maknanya masih ada yang tak engkar. Sebab tu hari ni Yahudi pun kita tak tolak sepenuhnya. Ada yang baik kan, yang betul-betul pertubuhan yang ditubuhkan dengan niat yang tak baik, tu Zionis. Yang tu yang kita tolak betul-betul. Jadi itu maknanya konsepnya dalam bab keilmuan, tetap saja ada golongan yang amanah dengan ilmu walaupun dia tidak beriman, tetapi dia tidak majoriti. Sebab tak ada apa-apa sebab gitu, melainkan sebab hati nurani dia sendiri. Dan itu kan tak banyak orang macam tu. Sebaliknya kalau orang yang takut kepada Allah, walaupun hati dia tak mau, tapi sebab takut daripada Allah, dia buat juga. Dan dia pertahankan juga kebenaran. Saya selalu kalau kan kelas tafsir saya ada banyak kan, selain pada ni kan, yang online tu kan, kadang-kadang kan sampai tajuk-tajuk yang macam baru ni, tajuk jihad. Dan memang ayat tu sebut pasal waqatiluhum min haitsu saqiftumuhum. Memang ayat tu cerita tentang jihad, kan, tentang peperangan, tentang. Kita tak boleh nak elak kalau kita tak sebut benda tu, maknanya kita dah khianat lah dengan apa yang Allah nak sampaikan kepada kita. Akhirnya kita terpaksa sampaikan. Dan bila sampai pada tajuk-tajuk macam tu, banyaklah musuh-musuh tu. Musuh online lah. Dia hentam, dia caci maki, macam-macam perkataan keluar. Tapi setiap kali itu memang saya kata saya tetap kena sampaikan. Tapi nampak dah ancaman dia. Yang kadang-kadang yang dicaci maki tu kereta kita. Masa tu saya live dalam kereta, tengah berjalan, tengah bergerak, kereta tu menuju ke kuliah lepas tu. Kuliah sebelum tu online dalam kereta. Kereta tu yang dikutuk. Kereta tu lepas tu nanti tiba-tiba yang dikutuk tu benda tak ada kaitan. Tapi maksudnya kita nampak kat situ, yang dia nak musuhi adalah penjelasan Al-Quran tu sendiri. Semalam ada baru tentang agama-agama kan, dalam Quran kan ada cerita kan tentang perkhianatan, apa pemesongan yang dibuat dalam agama Kristian, dalam agama Yahudi kan. Pemesongan tu detail dalam Quran cerita. Tiba-tiba masuk seorang, dia tulis semoga Tuhan Yesus mengampunkan kamu. Maknanya ada lah tu kan, dia marah. Saya pun balas balik, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Kan masa tu kebetulan ayatnya tentang
Allah jelaskan setiap kali berlaku peperangan maka balaslah, perang balik, tetapi jangan melampau. Maksudnya balaslah pada kadar yang dia lakukan pada kita. Jadi saya kata sebab dia mendoakan saya, semoga Tuhan dia ampunkan saya pun doakan balik. Baru setimpal kan. Tapi doanya jangan ampunkan, tak boleh no. Kita orang Islam tak boleh doa untuk diminta ampunkan orang kafir. Itu kan Nabi Ibrahim pernah ditegur kan. Jadi kita kalau dengan orang kafir kita doakan mudah-mudahan dia dapat hidayah. Hidayah boleh kan? Baik, kemudian ayat 106. Fayadruha, maka dia akan membiarkannya, iaitu membiarkan bumi qa'an, rata, sof-sofan, rata sama sekali. Maknanya 106, kemudian dia akan menjadikan bekas gunung ganang itu rata sama sekali. Jadi ha kat sini fayadruha, ha tu balik kepada gunung ganang yang dah hancur tadi. Jadi tapak dia lah bekas daripada gunung ganang tu. Ha ni kan dhamir kan. Dhamir dia ada dua, sama ada laki ataupun perempuan. Kalau laki hu, kalau perempuan ha. Jadi kat sini dia sebut kalau ikutkan fayadharuha maknanya maka dia membiarkannya. Dia tu Allah, maka Allah membiarkannya. Nya ha tu bahasa Melayu nya. Nya bahasa Melayu tak ada nya lakinya perempuan. Nya belaka lah. Kan ayahnya, maknya gitu kan. Nya belaka. Jadi bahasa Arabnya ha atau hu. Jadi ha kat sini, nya tu balik ke mana? Balik kepada cerita tadi bukit bukau yang telah pun dihancurkan. Jadi tinggal tapak. So, jadi cerita dalam ayat 106 ni ialah tapak bukit bukau yang telah dihancurkan tadi akan diratakan. Qa'an makna rata, sof-sofan rata juga. Sama makna. Qa'an, sof-sofan. Jadi maknanya kalau sini kan diterjemahkan rata je. Qa'an dengan sof-sofan rata je. Sebenarnya dia dua perkataan rata dan rata gitu. Jadi maknanya nak gambarkan rata sesungguh-sungguhnya. Kadang kan kita kalau macam kata kita meratakan tu. Katalah, okey kita ratakan alas meja ni. Mungkin sekali rata gitu. Tapi kalau dikatakan dan kita ratakan lagi sekali, maknanya kita betul-betul rata. Nah, betul-betul licin, smooth. Situ licin, betul licin. Maksudnya betul-betul rata sungguh-sungguh, apa pun tak ada. Tak ada kesan sama sekali bahawa pernah wujud bukit kat situ. Tu makna keadaan pada hari kiamat nanti. Dan ayat 107, la tara, sehingga kamu tidak akan melihat lagi fiha, di sana, iwaja. Iwaja ni kalau ikut bengkok. Atau kat sini dia terjemah sebagai tempat yang rendah. Wala, dan tidak juga amta, tempat yang tinggi. Baik, makna penuh ayat 107, sehingga kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan yang tinggi di sana. Baik, perkataan tara kan. Tara ni maknanya kamu melihat. Jadi dalam bahasa Arab dia ada lihat ni ada banyak perkataan lihat. Yang pertama tara ni daripada ra'a maknanya melihat. Ada lagi selain daripada tu nazara. Ra'a, nazara. Ada lagi syahada. Ra'a, nazara, syahada. Bahasa Melayu semua kita sebut dia lihat. Baik, balik semula ra'a tadi Ra'a, nazara, syahada. Dalam bahasa Melayu semua ni maknanya lihat. Tapi dia ada beza dalam bahasa Arab. Makna kalau ra'a ni dia pandang pandang biasa. Pandang lah macam kita pandang apa-apa, pandang gitu je. Pandang kosong pun boleh. Tapi kalau nazara ni yang pandang betul-betul. Kalau syahada lagilah menyaksikan. Jadi yang kalau macam tengok TV contoh kan, kalau TV kalau kita tengok, kalau kita kata ara kan, aku melihat pakai perkataan ra'a, aku tengok TV, maksudnya kita tengok peti TV. Kan? Kita tengok macam tu je, lalu dah nampak peti TV. Kalau nazara maknanya kita tengah tengok ada peti TV kat situ, tapi masih peti lah. Tapi kalau kita tonton terpacak depan tu, kita panggil syahada.
Kita menonton, menyaksikan, kita betul-betul tengok. Dari situlah syahadah tu lah, perkataan syahid. Mati syahid. Sebab kematiannya disaksikan oleh malaikat. Baik. Ayat 107 ni maksudnya nak kata kamu tidak akan dapat lagi melihat. Maksudnya di sini digunakan perkataan tara, maknanya kamu tak akan dapat tengok lagi. Maknanya spontan tengok pun memang tak ada dah. Tak dapat tengok apa? Tak dapat tengok apa-apa lagi yang iwajah. Iwajah ni kalau ikut bengkok, kan? Tapi kat sini dia kata maknanya tanah atau tempat yang rendah, kan? Dan juga tempat tinggi. Maksudnya kamu dah tak dapat tengok lah ada lagi bukit ke, busuk sikit pun tak ada. Ataupun nak kata ada lembah ke, tak ada. Lembah pun tak ada, lombong pun tak ada, apa lagi, paya pun tak ada, bukit, busut, apa semua tak ada. Memang betul-betul flat, rata. Padang, betul. Padang mahsyar kan. Betul-betul padang, tak ada apa. Kan? Memang rata betul. Baik, perkataan iwajah ni kalau ikut Nabi SAW biasa menjelaskan tentang wanita kan. Iwajah ni bengkoknya wanita. Wanita dicipta daripada tulang rusuk yang bengkok. Itu digunakan perkataan iwajun. Iwaj maknanya sifat kita ni adalah umpama tulang rusuk yang bengkok. Ni kita kena faham dan sedar, jangan marah dulu. Sebab ada orang perempuan marah. Apa kata kita bengkok-bengkok? Kita belajar tinggi-tinggi bengkok dia tu kan. Dah, bila tak sedar macam tu, bila marah macam tu, kesan dia apa? Kita akan susah. Kita akan ada masalah. Kita menolak maklumat daripada pencipta kita. Jadi ibarat macam kita kata orang yang keluarkan handphone, penghilang handphone tu, bila dia kata handphone ni jangan masuk mesin basuh contoh kan, jangan kena air kan, kita menolak. Kita kata apa pula nak kawal-kawal kita, ni handphone kita dah beli mahal-mahal, ikut suka kita nak buat macam mana, apa akan jadi? Rosak. Jadi sebab apa? Sebab itu maklumat daripada pembuat handphone tu, dia bukan tengah merendahkan handphone dia kan, dia tengah memaklumkan handphone ini tak boleh kena air. Jadi itu beza kita ni. Bila ada orang bercakap tentang kita dengan Allah bagi tahu tentang kita, jangan samakan. Yang ini orang bukan Islam selalu samakan. Sebab tu akhirnya ada yang sebut Islam menghina wanita, hadis Nabi merendahkan wanita. Kan sebab apa? Sebab mereka selalu pandang apa pun ayat tu datang dari siapa pun, itu maknanya satu bentuk yang sama level dengan apa kata-kata manusia. Padahal tak sama. Sebab kalau dia orang, iyalah kalau dalam kitab dia ke apa ke, memang daripada dia ke, mungkin bagi dia itu kata-kata daripada manusia. Tapi kita tak. Bagi kita orang beriman kena ada keyakinan. Apa yang datang dalam Quran dan hadis, itu semua adalah wahyu daripada pencipta kita. Jadi sifat dia ialah makluman. Jadi Allah nak kata kita ni bengkok ke, nak kata kita ni lemah akal ke, nak kata kita ni kurang agama ke, itu makluman, bukan menghina. Tak. Bukan merendahkan. Ataupun laki nak rasa hebat sebab Allah bagi tahu dia tu adalah pemimpin kan, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Ada juga tu suami buat hujah, aku ni pemimpin gitu kan. Dia berbangga dengan apa yang Allah sebut dalam Quran. Salah, itu makluman. Dan makluman mesti ada tujuan. Bila Allah memaklumkan kepada kita, maka tujuannya adalah untuk kita pandai menggunakan dan menjalani kehidupan kita mengikut manual daripada pencipta. Jadi bila pencipta kita bagi tahu bahawa kita ni sifatnya bengkok, nombor satu, terima dulu. Itu datang daripada pencipta kita. Lepas tu baru kita cuba fahami apa yang dikatakan sebagai bengkok. Baik, sebagai bengkok sebab disifatkan sebenarnya hadis yang cerita pasal wanita atau rusuk yang bengkok tu bukan nak bagi tahu kat orang perempuan. Dia nak bagi tahu kat orang lelaki. Hadis tu bagi tahu kat orang lelaki. Nabi bagi tahu, wahai lelaki, didiklah wanita kan, sebab wanita itu dicipta dengan daripada tulang rusuk yang bengkok, tulang rusuk yang paling atas. Kita dalam banyak rusuk yang paling atas paling bengkok kan, tak sama besar kan, paling bawah tu kan besar kan, yang atas tu kecil, dia paling bengkok. Jadi kita tu dari yang atas. Jadi bila kata wanita daripada tulang rusuk yang paling bengkok, maka yang Nabi nak bagi tahu kat situ ialah maka luruskanlah ia. Kalau kamu biarkan dia, maka dia akan terus bengkok. Dan kalau kamu berkeras dengan dia, maka ia akan patah. Jadi hadis tu nak bagi tahu kepada orang lelaki. Bukan nak bagi tahu perempuan ni bengkok, tapi nak bagi tahu manual kat orang lelaki macam mana cara nak handle perempuan. Kalau tidak, nanti muncullah tu orang lelaki yang cakap, peninglah orang perempuan ni.
Kan? Kejap okey, kejap tak okey. Kan? Hari ni cakap kata boleh, minggu depan tiba-tiba bad mood pula kan. Mood swing kita panggil kan. Dia jadi tak faham kan. Jadi Allah nak bagi tahu wanita ni memang sifatnya macam tu. Dan bila disifatkan bukan maknanya kita lemah ke, kita ni hina, tak. Tapi Allah cipta kita memang macam tu sebab dia ada konsekuen, kesan daripada misalnya sebab wanita ni nak bagi dia boleh mengandung, nak bagi boleh melahirkan, menjaga anak, dan juga sebenarnya sifat yang ada pada wanita juga untuk membuatkan lelaki merasa lebih bahagia. Betul, memang kadang-kadang orang perempuan ni kalau dia tak kerti apa-apa lagi suami dia bahagia. Sebab suami dia rasa dia lah superhero. Yang dia ada ego dia kan. Perempuan yang terlalu pandai buat semua benda itu akan menyebabkan ego, tercampur ego lelaki. Bila tercapai ego lelaki dia tak bahagia. Sebab tu bila Allah bagi sifat lemah, misalnya confused, perempuan yang confused, nak beli apa confused, nak buat apa confused, itu kadang buat lelaki lebih bahagia sebenarnya. Walaupun nanti dia marah. Dia marah tu sebab kita masih ada. Bila kita tak ada, barulah dia termenung. Biasanya gitu kan. Lepas tak ada, barulah dia rasa dah dulu. Isteri duk minta hantar pergi rata-rata misalnya katakan. Masa kita ada, memanglah dia kata penat lah, susah semua nak kena hantar, pergi sendirilah. Tapi bila isteri pergi semua sendiri, dia sendiri fikir, aku ni tak berguna lah kot. Kan? Bini aku boleh buat semua sendiri, aku tak ada pun tak apa kot. Akhirnya rasa diri dia lemah. Kan? Kebahagiaan dia hilang dengan sendirinya. Hati dia tak bahagia. Sebab tu Allah bagi kepada kita manual. Macam mana cara dia nak handle benda ni supaya kemudian semuanya akan hidup dengan cara yang paling bahagia. Jadi Allah bagi sifat-sifat pada wanita ni nak disertakan orang lelaki. Dengan sebab tu maka sifat-sifat ni memang Allah bagi sifat lemah ni untuk buat kamu tu bahagia sebenarnya. Allah nak bagi tahu kat lelaki. Tapi kemudian jangan biar. Sebab nanti kamu ada tanggungjawab untuk mendidik dia. Cuma nanti kalau kamu garang sangat kan, patah hati. Sebab sensitif kan, terasa hati, tak boleh terlampau berkasar. Sebab satu kita ada mood swing tu pasal ada perubahan hormon. Ada perempuan yang boleh kawal, ada yang tak boleh kawal. Yang boleh kawal pun bukan makna hormon dia tak berubah dah, masih berubah. Jadi tetap wanita itu akan lebih bahagia kalau si suami boleh meraihkan, boleh faham perubahan hormon dia. Jadi wanita yang kawal emosi ni sebab keimanan kita kan, sebab kita nak jaga akhlak kita. Tapi mood tetap swing. Kita kan, maksudnya masa ada mood, ada masa ketika kita nak nangis, sedih je, sensitif sangat masa tu. Kan? Tapi kita kawal perasaan kita, jadi kita macam tak ada apa-apa. Padahal tetaplah hati kita sensitif. Maksudnya tetap akan lebih bahagia kalau si suami tu faham anytime mood isteri dia tengah sensitif. Dia biasa perubahan tu boleh tahu ikut kitaran haid. Jadi suami sepatutnya tahu isteri dia period bila gitu. Ada suami kena tahu. Dia bukan kata tiba-tiba, lepas tu asyik tanya je, dah cuti ke tidak? Dah tak payah tanya, dia sepatutnya hafal jadual. Sebabnya dia nak hafal mood swing time bila. Jadi walaupun isteri dia tak bereaksi, dia dah tahu dah. Time ni jangan duk cakap banyak sangat, bini tengah sensitif tu. Dia tengah sakit senggugut. Ada juga yang senggugut boleh tahan, diam je, tapi tak apa-apa nak boleh senyum. Kan? Tapi tiba-tiba time tu lah suami tuntut sangat suruh senyum. Sebab suami tengah stres kat pejabat time tu. Jadi nak suruh saling memahami. Isterinya faham juga kan, kawal emosi, suaminya pun faham juga. Ni emosi dia, hormon tengah tukar. Itu maknanya Allah jelaskan kepada kita mengenai dengan konsep wanita tu daripada tulang rusuk yang bengkok. Maknanya bila dia bengkok, dia kena sentiasa dibimbing. Jadi untuk kita pula wanita, kita faham sebab kita bengkok, maka kita akan sentiasa menyediakan diri kita untuk dibimbing. Itu pentingnya. Kalau kita rasa apa bengkok-bengkok, kita dah belajar tinggi, akhirnya apa jadi? Kita tak mau dididik lagi kan. Kita tak mau dah orang ajar kita, kita pun tak mau belajar. Dan akibatnya kita bengkok selama-lamanya. Dengan suami pun kita ego. Ada banyak kan isteri yang jawatan tinggi-tinggi tu ego dengan suami kan. Dengan suami tak mau diajar, dekat tempat lain pun dia tak mau belajar, kuliah pun tak mau pergi, dia tak mau belajar dah. Sebab rasa dia dah yang paling hebat. Sebab kedudukan kat pejabat dia dah atas sekali kan. Dah jadi bos paling tinggi. Jadi itu maknanya ke mana pun fitrah tu dibagi tahu kepada kita konsep iwaj. Jadi asalnya iwaj memang bengkok kan. Jadi bumi ni kalau kata bengkok tu maknanya adalah lekuk-lekuk apa semua. Ni nak cerita lekuk apa pun tak ada. Atas bawah pun tak ada, maknanya bukit atau lembah pun tak ada, bengkok kanan kiri pun tak ada. Tu nak kita kata sebenarnya penggunaan perkataan ni menggambarkan
Quran ni kan, dia punya penggunaan perkataan tu sangat tepat. Dan kita kata kadang kita boleh faham dengan sangat mendalam, dan kalau kita tadabbur, kita akan jumpa lagi banyak ilmu. Itu perkataan-perkataan dalam Quran. Baik. Kemudian ayat yang ke 108. Yauma idzin, pada hari ini, yattabi'una, mereka mengikuti, ad-da'i, penyeru, la iwajalah, yang tanpa berbelok-belok ataupun tak ada bengkok-bengkok. Wa khasha'at, dan mereka semua khusyuk ataupun merendah tunduk, al-aswat, kepada suara, lirrahman, kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Fala tasma'u, maka sehingga engkau tidak mendengar, illa, kecuali, hamsa, bisik-bisik. Baik, makna penuh ayat 108. Pada hari itu mereka mengikuti panggilan penyeru, iaitu malaikat, tanpa berbelok-belok, dan semua suara tunduk merendah kepada Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga yang kamu dengar hanyalah bisik-bisik. Baik, ini kejadian dia pada hari bila semua bumi dah mendatar tu kan, maknanya kita dah menuju ke padang mahsyar. Baik, apa yang terjadi bila kita menuju ke padang mahsyar? Yang pertama dia kata yauma idzin, pada hari ini. Hari ini tu maknanya hari kiamat tu. Yattabi'una ad-da'i, manusia semuanya mengikut kepada ad-da'i. Da'i kalau sekarang tahu kan da'i apa kan? Banyak program TV da'i tu. Apa dia da'i? Pendakwah kalau yang kita faham sekarang. Baik, sebenarnya da'i, pendakwah tu maksudnya ialah penyeru. Jadi da'i ni maknanya seruan. Da'i orang yang menyeru, orang yang panggil. Sebab tu kerja da'i, kerja pendakwah adalah mengajak, panggil orang kepada agama Allah. Dan bukan kerja da'i untuk memastikan orang akan terima atau tidak. Cuma da'i kena usaha untuk orang dengar panggilan tu dan menerima panggilan tu, tapi tetap saja hidayah milik Allah. Itu kaedah, sebab tu guna perkataan da'i. Baik, yang mendengar panggilan dipanggil apa? Mad'u. Mad'u. Jadi da'i pendakwahnya, pemanggilnya, mad'u yang dipanggil. Kan? Kemudian seruannya dipanggil apa? Dia ada penyeru, da'i. Yang mendengar seruan, mad'u. Seruan, dakwah. Itu maksud dakwah. Dakwah ni maknanya seruan. Jadi kita semua, sebab tu kita selalu dengar orang kata, kita semua wajib berdakwah. Maksudnya, kita semua wajib mengajak orang kepada Islam. Sebab kalau nak digambarkan, ada ulama selalu menggambarkan gini, Islam ni kalaulah dia adalah satu produk, dia adalah the best product in the world. Dia yang terbaik. Kita ni kan, kalau hari-hari biasa kan, kita kalau jumpa produk bagus, kan, contoh produk apa? Seperti ais ke kan, mesin basuh yang elok kan, ataupun makanan sedap kan, makanan yang berkualiti, ataupun kita tahu satu produk yang elok, kita nak cerita kat kawan kan, kita cerita kat kawan kadang-kadang macam kempen kan, padahal tak jual pun kan, kawan kita pun beli, review kan, testimoni kita bagi kan, testimoni kita, sebab kita rasa macam nak ajak orang ni, bagusnya benda ni kan, gunalah. Kalau barang biasa pun kita buat macam tu, kenapa Islam tidak? Sedangkan kita dah rasa betapa nikmatnya duduk dalam Islam. Betapa bahagianya kita menjadi seorang muslimah. Macam mana Islam memberikan kepada kita garis panduan dalam hidup. Kita rasa hebat dan indahnya dalam Islam. Maka menjadi kewajipanlah untuk kita atas nama common sense. Common sense kita sebagai manusia, kita akan rasa nak ajak orang. Kat situlah kita akhirnya jadi da'i, menyeru orang. Kaedah dia adalah bagi tahu je. Macam kita promote produk, promote je lah. Promosi ya. Promosi Islam tu ada apa? Islam ni pandang macam mana tentang wanita? Islam ni meletakkan kedudukan wanita macam mana kalau kita sebagai wanita? Kita cerita je. Lepas tu orang nak terima tak terima ikut dia lah. Yang penting kita buat kerja kita. Kan? Itu maksud da'i. Jadi itu asal perkataan. Dalam ayat ni, da'i kat sini adalah kembali kepada asal perkataan tadi, iaitu pemanggil atau penyeru. Orang yang menyeru. Bukan dakwah, bukan kes dakwah kat dunia ni. Ini cerita hari kiamat ya. Jadi siapa dia yang menyeru kat situ? Malaikat. Dalam ayat ni malaikat. Balik ayat ni. Balik kepada ayat ni, malaikat yang panggil. Malaikat yang panggil tu adalah malaikat Israfil. Jadi cara dia panggil pakai tiupan sangkakala.
Itu tiupan sangkakala yang kedua. Kan yang dia ada 2 kali sangkakala. Yang pertama sekali mati, kan? Manusia semua mati, kemudian hancur semua musnah. Kemudian tiupan yang kedua manusia dibangkitkan semula. Jadi waktu itu semua manusia disifatkan yattabi'una. Kita semua follow suara tu. Jadi bila dibangkitkan kita semua ikut, taat, tunduk, patuh. Dan ditekankan sekali lagi dengan la'iwajalah. Dia ibaratnya gini, katalah speaker tu kan, yang panggil tu speaker kat sana tu. Sana ada speaker. Kita semua tu bangun, ikut je suara speaker. Tak ada konang sana, konang sini, tak ada. Tu nak. Yang satu yang kita ada dengar cerita, yang kita dibangkitkan untuk tiupan kedua, dan kita berbondong-bondong mengikut. Itu yang nak lebih faham. Maksudnya mengikut, kan kata mengikut apa yang kita buat. Kita berbondong-bondong, kita bangkit bila mengikut apa gitu kan. Yang pertama sekali kalau ikut urutan ni ikut umat. Lepas tu nanti lepas ikut umat baru ikut amalan. Jadi ikut umat Nabi Muhammad SAW depan sekali. Itu yang semua Nabi nak jadi umat Nabi Muhammad. Dan yang dapat cuma Nabi Isa. Nabi Isa AS akan turun semula sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ni akan duduk depan sekali. Memang umat lain jealous lah. Umat Nabi Muhammad SAW ni last kali mati, tak lama tunggu queue, terus dapat baris paling depan. Potong queue. Tapi kita potong queue yang halal. Yang memang dibenarkan. Itu kelebihan umat Nabi Muhammad SAW. Itu baru ikut amalan. Dan yang beratur masa tu juga adalah di kalangan jin dan manusia. Jadi kita berselang-selang dengan jin. Jin itu pun Ikut. Dia tak ada kata jin alik sana, manusia alik sini, tak ada. Campur. Dan ada yang sifatkan masa tu kita nampak jin tak nampak kita. Mana yang manusia itu memberi syafaat kepada keluarga ke? Lepas ditimbang. Lepas timbang amalan, kan mula beratur tu ditimbang sesuatu amalan, disoal jawab kan, masuk mahkamah lah ibaratnya kan. Siap seorang masuk mahkamah, lepas tu nanti baru balik syafaat. Tapi syafaat nanti ada tu ayat tu. Ayat 109 nanti cerita syafaat. Jadi nanti barulah akan dipanggil orang yang boleh bagi syafaat. Tapi nanti Allah akan cek lah valid ke tidak, boleh ke tidak. Dia memang tak boleh fikir lah. Tak boleh fikir. Tapi kalau saya sekolah tu saya fikir, bumi ni tak tahu, dah rata dah. Jadi manusia yang nak bangun ni, itulah dia masa tu tak bawa pandai dia nak. Maksudnya kubur tu tak ada gitu. Tak ada lah, kita yang akan bangun. Kita akan bangun. Tak kira lah daripada arah. Okey. Sebab gini, kita dihidangkan kepada kita cerita hantu. Kalau bangun tu maknanya bangun dari kubur. Macam zombie. Sebab gambaran dia macam tu. Tapi sebenarnya tak. Jadi bangkit yang kita tu, itu ada khilaf berkenaan sama ada kita akan bangkit dengan jasad kita yang ada sekarang ataupun dengan jasad lain. Itu ada khilaf. Tapi tak payah, tak perlu bahas panjang lah kan. Cuma nanti sifat-sifat jasad tu ada sebahagian yang Allah ceritakan. Contohnya, orang yang suka minta sedekah masa kat dunia, dia akan dibangkitkan dalam keadaan pipi dia koyak rabak. Kan? Lepas tu ada orang yang berjalannya macam menjala, kan? Macam berjalan atas badan dia. Ada yang berjalan terbalik. Jadi maknanya posisinya ada yang jalan tempang. Jadi maksudnya masa kat dunia elok je sempurna badan dia, tapi bangkit di padang mahsyar tempang. Yang tu orang yang tak adil. Orang yang tak adil dia akan jalan tempang sebelah. Jadi maksudnya kat situ gambarannya macam seolah-olah jasad yang lain lah, kan? Macam ada yang bukan yang kita sekarang. Dan ada orang yang mungkin cacat masa kat dunia, dia akan bangkit dalam keadaan yang sempurna, sihat, kan? Berdasarkan kepada amalan dia. Jadi itu maknanya bangkitnya kita juga termasuk juga yang hidup kat dunia ni bukan semuanya mati dalam kubur. Bukan dikuburkan, ada yang kat laut kan. Termasuk kaedah menanam jenazah yang benarkan dalam Islam adalah kat laut, buang kat laut. Sama ada sebab tak ada tanah ataupun memang matinya kat laut. Jadi buang kat laut tu mungkin boleh tak ada dah orang dia, kan? Mungkin jadi makanan ikan juga, kan? Ada juga yang matinya kena bom, berkecai, kan? Tak ada. Tapi nanti akan dibangkitkan semuanya akan dibangkitkan daripada tulang ekor kita. Koksit kita panggil bahasa saintifik dia. Koksit tulang ekor ataupun apa lagi bahasa?
tulang hujung sekali ni. Kalau tulang belakang kita panjang tu hujung sekali. Kecil je, dia bentuk 3 segi. Tulang ekor ni ada fungsi yang sangat banyak dalam hidup kita sekarang. Kadang-kadang ada banyak penyakit muncul sebab tulang ekor kita termasuk ke dalam ataupun terkeluar lebih. Tulang ekor kena duduk di posisi dia. Masuk ke dalam punca apa? Antaranya salah cara duduk. Cara duduk ni, sandar belakang, landing, tak tangan, mesti kat masjid biasa buat tak? Itu tekan tulang ekor tu, masuk tulang ekor. Tegak. Kalau boleh tak payah sandar pun. Sampai duduk kerusi yang moden tu lah. Dan kerusi empuk termasuk yang memasukkan tulang ekor. Kerusi empuk. Kalau kata moden tadi ada yang empuk, ada yang tak. Yang empuk lembut tu, yang tenggelam punggung kita tu, dia tekan tulang ekor masuk. Memang yang paling elok tu yang kita selalu sebut. Tulang ekor maksudnya Arif kan. Tulang ekor tu kalau kita ekstrim nampak ke? Nampak? Dia macam ni bentuk dia. Kita balik lagi ni atas tengkorak, tengkorak kepala kita, tulang belakang kan. Tulang belakang ni dia straight, ujung sekali kecil tulang ekor. Dia tulang ekor tu kecil je. Tulang tu yang akan stay kekal dan nanti kita akan bangkit semula dari tulang tu. Dan manusia ni dicipta kepada asalnya, dalam Quran disebutkan tentang manusia dicipta daripada alaqah mudghah idhaman rahman kan. So jadi ada step dia kan, daripada alaqah maknanya air mani, kemudian menjadi mudghah seketul daging, kemudian ada tulang. Tulang tu tulang yang tengah tu mula-mula. Tulang daripada tengkorak yang ni tadi tu, yang betul-betul kat tengah badan kita. Tengkorak, tulang belakang sampai tulang ekor. Tu dulu. Lepas tu barulah lahman dibalut dengan daging. Itu cerita dia daging-daging yang sifat dia hati, paru-paru, jantung, tu daging tu. Tapi daging dalam badan lah. Lepas tu disebut lagi idhaman sekali lagi. Masa itulah baru muncul tulang-tulang rusuk, tulang tangan kita, tulang kaki kita. Jadi yang paling asas yang tengah ni je. Yang kalau hantu tu, hantu apa nama dia? Sekat apa? Yang memang tengah je tu kan. Tengah-tengah tu je. Yang tu je yang asal kita. Jadi kita ni tak ada yang lain semua tak apa, asalkan yang tengah tu ada, kita masih hidup. Manusia, masih manusia. Maksudnya kalau tu kan ada orang tak ada tangan, tak ada kaki apa semua, tapi yang penting tulang tengah tu ada, dia masih hidup. Tapi kalau tengah tak ada tangan kaki saja, tak hidup dah kan. Jadi memang punca dia kat tengah tu. Tengah ni yang kita kena jaga betul-betul. Kalau rosak tengah ni, akan banyak sistem badan yang rosak. Maksudnya sekarang kita kena duduk cara yang Nabi SAW dengan disifatkan, kalau time makan dengan disifat Nabi tak duduk bersandar, tapi sandar tu bukan sandar ke belakang je. Ni orang makan pun sekarang kan makan macam tu juga kan. Makan pun macam tu. Lagi bahaya tu kan. Nabi tak disifatkan tak bersandar ke belakang dan tidak juga bersandar ke rusuknya. Jadi kalau ke depan ni kita cerita sandar ke rusuk, ke belakang sandaran kita. Jadi Nabi betul-betul bersandar atas diri dia, tubuh dia gitu. Itu maknanya tidak bersandar. Dan yang bahaya tu yang betul-betul belakang, yang macam biasa orang kat masjid dia letak tangan sampai letak tongkat tangan kat belakang. Yang tu yang betul-betul atas tulang ekor. Tak bagus lah benda tu. Tak bagus. Itulah diciptakan nak direka ramai orang miskin. Kerusi malas yang badan dia sampai sandar tu kan, 45 darjah tu, itu duduk atas tulang ekor tu. Kita ingat tu rehat kan. Dia cerita untuk orang Islam sana. Dan perabot-perabot yang dah ada di tanah Melayu kita dulu semua kayu tu yang paling sihat. Duduk atas kayu. Mungkin yang dah biasa dapat nasihat bila berubat apa dengan yang dah sakit-sakit badan ni, biasa kan dapat dinasihatkan jangan duduk atas tempat empuk lagi, kursi empuk. Disuruh duduk atas kursi kayu. Sebenarnya waktu sihat lagi tak boleh dah. Sebab dia sakit. Saya kursi kerja saya kan, kalau kursi pusing ni kita jarang, tak ada nak cari kayu. Jadi yang ini maknanya kita kata penciptaan manusia lah yang sebenarnya Allah ciptakan kita sebaik-baik kejadian. Bila dia dah masuk macam tu, dia bukan tak boleh buat apa-apa. Namanya manusia, Allah dah cipta. Badan kita ni siap sedia untuk cedera. Sebab Allah kan cipta badan kita untuk buat ibadah. Buat ibadah takkan tak ada cedera. Memang ada. Jadi badan kita ni dah disiapkan untuk dia boleh cedera dan dia boleh diperbaiki.
Yang tak bolehnya kalau dia fatal lah, yang macam tadi patah terus kan. Patah terus tu dia memang terus tak boleh buat apa dah. Kan? Itu yang menyebabkan juga akhirnya yang lelaki jadi perempuan. Dia dah tak function, banyak hormon-hormon dalam badan dia rosak. Akhirnya kesihatan badan dia akan rosak. Itulah kenapa haram sangat sampai Allah laknat tukar jantina. Antaranya dia akan merosakkan badan dia, keseluruhan dia. Sampai akhirnya dia menderita, dia sakit sebenarnya. Itu untuk yang bertukar jantina macam tu, yang buat operation semua kan. Itu merosakkan badan. Baik. Jadi ni cerita kiamat nanti akan dibangkitkan kita daripada tulang tu. Jadi maknanya hancur berkecai kita macam mana pun tak ada masalah. Tulang tu insya-Allah dia tak hancur sebab bentuk dia memang seketul tu. Jadi dia boleh bangkit, kita boleh bangkit semula daripada tulang tu. Walaupun dah tak ada apa. Sebab memang ada orang pernah tanya kan, dia kalau macam mana orang tu yang jatuh kapal terbang, tangan tak ke mana, kaki tu ke mana kan, macam mana nanti nak bangun pada kubur? Yang ini Nabi Ibrahim dah pernah tanya, dah pernah test. Sampai Allah bagi kaedah dia, suruh Nabi Ibrahim tangkap burung, cincang-cincang kan, lepas tu letak kat puncak bukit, lepas tu dipanggil je, semua datang. Dan diceritakan bersatu semula badan burung tu sampai last kali kepala. Bila kepala tu nak bersatu dengan badan yang salah, dia tak masuk. Dia teralih kan? Tu nak gambarkan Allah boleh ciptakan daripada yang berkecai macam mana pun. Yang penting tulang koksik kita, tulang ekor tu memang ada. Tapi menarik ayat ni sebab apa? Kalau bila bodoh maknanya kita dengar tiupan tu, sedangkan kita bukan dalam bentuk kita punya deria pendengaran tu ada. Tapi menarik. Kita dengar. Kita dengar, kita pergi. Sedangkan kita tak tahu kita dalam bentuk apa pendengaran. Kalau ikutkan kalau pergi orang panggil, kita dengar. Dan kita pula dengan sendiri tahu je mana kita punya. Itu yang selalu fikir, ya Allah, aku ni macam mana. Dia kalau nak faham macam mana dengan sendirinya kita boleh tahu kita akan masuk mana, line mana semua tu kan. Dia macam ni lah. Macam mana sperma bila masuk dalam rahim ibu, dia boleh tahu dia nak pergi mana. Kan? Dia kalau ikut secara saintifik ada bunyi sebenarnya daripada ovum. Ovum tu mengeluarkan satu bahan kimia yang menyebabkan sperma tahu arah mana nak pergi. Tapi tetap ada sperma sesat. Ada pergi ikut lain dia mati, salah jalan, ada yang lambat, ada yang cepat. Tapi maksudnya sifatnya macam tu lah. Tak pernah pun sperma tu masuk kelas kan. Nak belajar, kalau dah masuk dalam rahim nanti nak pergi mana, bagi jumpa ovum. Dia tak pernah belajar tapi dia tahu. Jadi macam tu lah, maknanya Allah dah bagi macam lebih kepada macam fitrah kita sendiri kan. Yang kalau secara saintifik boleh nak kaji kan, tapi kalau akhirat tak boleh nak kaji. Dan cuma maknanya fitrahnya kita akan tahu ke mana kita akan pergi. Nak tanya Ustaz, ada satu soalan. Bolehkah kita berdoa? Kita tak tahu yang kiamat itu bila berlaku. Kita bolehkah minta dengan Allah? Andai katalah kiamat nak berlaku, kita dihidupkan di titik itu. Kita minta doa sehari sebelum kiamat tu kita mati. Boleh tak? Kalau tanya boleh atau tidak, nombor satu, tidak ada larangan dalam Islam, tetapi tidak diajarkan juga. Jadi kalau tak ada larangannya, sebab dalam Islam membolehkan untuk kita minta mati dengan kaedah doa bunyinya, ya Allah, andai kata kematian itu lebih baik untukku, maka matikanlah aku. Tak boleh minta ya Allah matikan aku, tu tak boleh kan? Bunuh diri lagi tak boleh. Baik. Tapi tidak diajarkan sebab Nabi dah ajar yang sebaliknya. Yang Nabi ajar pada kita ialah kaedah menghadapi hari kiamat. Kan bila malaikat Jibril datang jumpa Nabi, tanya, kan kiamat tu bila? Maka Nabi jawab, apakah tanda-tandanya kan? Nabi jawab yang bertanya lebih tahu. Lepas tu bila ditanya apakah tanda-tandanya, baru Nabi jawab. Tapi bila ada sahabat pula jumpa Nabi tanya tentang kiamat, maka jawab Nabi, apakah yang telah kamu siapkan untuknya? Jadi yang Nabi ajar pada kita ialah mempersiapkan diri, bukan mati. Bukan minta mati. Jadi mempersiapkan diri maknanya dengan kaedah doa kan. Doa yang sebelum tahiyat akhir, sebelum bagi salam kan. Doa selamat daripada tipu daya Dajjal. Kemudian amalan kita kan, kemudian persiapan yang khusus kan, dan baca surah Al-Kahfi dan sebagainya. Itu maknanya persiapan lebih kepada yang Nabi ajar, suruh siapkan diri. Dan kalau katalah kita dah siapkan diri, sebenarnya automatik memang mati. Sebelum berlaku kiamat besar memang mati. Sebab sebelum berlaku kiamat besar akan ditiupkan satu angin dingin yang mematikan semua orang yang beriman. Jadi yang betul-betul menghadapi kiamat besar yang sangat dahsyat tu hanya orang kafir dan munafik.
Orang yang betul-betul mukmin beriman, kalau dalam 5 tahap tadi tu, yang mukmin lah yang selamat. Yang lain-lain tu akan menghadapi kiamat, suasana kiamat yang sangat dahsyat yang kita takut. Kalau boleh tak naklah tengok. Jadi memang boleh tak tengok, tapi bukan cara minta mati lah. Cara dia jadi mukmin sejati. Jadi fokus kepada beramal, insya-Allah matilah sebelum tu. Tapi biasanya orang mukmin dia tak minta lah mati tu. Jadi maknanya tak perlu minta lah doa. Automatik akan berlaku kalau kita menepati kriteria ni. InsyaAllah. Sama. Baik, dan ditutup ayat ni 108 ni ditutup dengan waktu tu semua suara akan merendah kan, menuju kepada Allah, dan juga tak ada didengar kecuali bisikan-bisikan. Baik, bisikan ni apa dia? Bisikan ni ada pendapat yang pertama sekali mengatakan bisikan ni maksudnya suara langkah kaki. Jadi langkah kaki orang semua pelan-pelan masa tu, macam bisik-bisik kan. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bisikan tu maksudnya ada suara-suara berbisik. Jadi ada suara-suara tu yang ada cuma bisik-bisik. Dia tak ada istilahnya orang menjerit ke apa, tak ada. Ini yang kejadian masa kita mula melangkah di padang mahsyar. Yang mula menjerit-jerit itu bila dah masuk neraka. Masa kat padang mahsyar tu sunyi sepi, cuma dengar gesekan-gesekan kaki. Langkah pun pelan-pelan. Semua tak dengar lah. Kita kata sunyi je, ibarat macam dunia ni hening gitu. Hening bunyi. Dan ayat ni juga dijelaskan dalam surah Hud ayat 105. Itu juga menjelaskan perkara yang sama, yang maksudnya dikala datang hari itu tidak ada seorang pun yang berbicara melainkan dengan izin Allah, maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang bahagia. Jadi pada hari kiamat nanti tidak ada siapa pun boleh bercakap-cakap kecuali yang diizinkan oleh Allah. Jadi masa tu memang tak ada lah, tak ada suara-suara ni, tak ada sembang-sembang, tak ada. Mungkin kita fikir macam mana tu orang ramai-ramai tak bersembang. Tak boleh nak bayang lah kan. Maknanya memang kita masa tu sebenarnya kita sangat sibuk nak fikir masing-masing kita kan. Yang kita pernah sebut, hidup kat dunia ni tapi nanti ke akhirat kita akan balik seorang-seorang. Sebelum kita masuk ke dunia, kita seorang-seorang di rumah mahfuz. Kita bukan anak siapa-siapa, kita bukan ibu siapa-siapa, kita bukan saudara siapa-siapa, bukan jiran siapa-siapa. Masuk ke dunia, kita dapat status tu. Status anak, mak, nenek, jiran, kawan. Tapi nanti balik ke akhirat, balik seorang-seorang. Status tadi untuk apa? Untuk masing-masing melaksanakan hak dan tanggungjawab yang akan disoal di akhirat nanti. Tapi nanti akhirat masing-masing selfish. Mak mendakwa anak, anak mendakwa mak. Kawan salahkan kawan, kawan karib jadi musuh ketat. Itu cerita dalam Quran. Kawan BFF jadi musuh paling ketat. Ada cerita dalam Quran. Hilang habis semua hubungan-hubungan tu. Mak tengah menyusukan anak, boleh lepas anak dia. Tak ingat dah anak. Jadi dia tak ada dah hubungan-hubungan tu. Masing-masing akan masing-masing sendiri. Cuma nanti ada satu saat syafaat. Masa tu balik semula. Ada hubungan-hubungan yang boleh bagi syafaat. Tapi lepas tu masing-masing balik. Masuk syurga, masuk neraka masing-masing. Kecuali dalam syurga, kalau kita memang rasa memang kebahagiaan kita bila jumpa balik keluarga kita, maka dihimpunkanlah dengan keluarga kita. Mungkin ada yang kata tak bahagia jumpa keluarga kita, asyik gaduh je kan. Dekat dunia dia kalau dah jadi baik, semua masuk syurga, kat syurga nanti semua jadi baik. Kita akan seronok semula bersama. Ada satu soalan lah. Kalau kita kenal pasti anak dia membenci ibu, apa pada kita sebagai sahabat nak nasihatkan dia? Sebab dia memang musuh macam tu. Kita tahu sebab dia cerita. Jadi cara kita nak sedarkan dia macam mana? Ni kalau ambil uslub daripada dakwah Nabi Musa sebelum ni kan, anak yang membenci ibu, macam mana kita nak nasihatkan kepada dia? Kita ambil uslub yang Nabi Musa guna ketika nak bercakap dengan atasan. Jadi caranya adalah menyedarkan dia dulu. Mungkin boleh kalau kawan kita boleh tanya dulu, kenapa? Kita tahu dia cerita dia. Okay, maknanya kenapa dia tu memang tak wajar lah kan, memang tak patut. Kalau kita tanya lagi kat dia, rasa patut dah buat macam tu. Rasa kalau ke akhirat nanti Allah tanya kita kenapa kita buat macam ni, okey dah. Lebih kepada biar dia berfikir sendiri. Orang macam ni kadang-kadang
Dia ego dia. maknanya dia mengutamakan hawa nafsu. Kita pun tak tahu dia di level mana. Selalunya kita kena faham dulu orang tu level mana. Dia buat satu dosa, dia di mana? Sama ada dia buat dosa tu sebab dia tak tahu. Maknanya ni level jahil, cara dia bagi ilmu. Ada yang buat dosa dalam keadaan dia tahu tapi tak sedar. Dia tahu ni salah tapi macam aku nak tinggal tak boleh. Dia rasa macam tu. Itu level lain lagi. Dan kita kena sedarkan dia. Ada yang sedar tapi sebab ikut hawa nafsu. Kalau yang sedar ikut hawa nafsu ni, kita kena bagi doa kat dia kan, bagi teknik-teknik dia kan. Kita doakan dia juga ke ruqyah ke macam mana kan, supaya dia betul-betul tolak hawa nafsu dia sebab dia sedar. Jadi ada yang memang sengaja dengan tahu dan sangat sedar dia ikut syaitan dan dia tahu dia memang akan masuk neraka dengan perbuatan dia tu. Kalau yang ni memang ma'asalamah. Jawab dia tinggal. Jadi kan beza tu. Sebab tu kalau dengan kawan macam ni, pastikan dulu dia level mana. Sebesar mana pun dosa dia, pastikan dulu dia dekat level mana tu. Dia jahil ke, dia tahu ke tidak, dia sedar ke tidak. Jangan anggap selalu, dia takkanlah dia tak tahu tu salah. Tak, nanti dulu. Boleh jadi memang dia tak tahu. Kan? Kita kena pastikan dulu. InsyaAllah. Baik, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Dan kejadian kiamat ni sepatutnya menjadikan kita ada rasa lah dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam golongan yang aman, damai dan selamat ketika bangkit pada hari kiamat nanti. InsyaAllah. Amin. Amin. Wallahu a'lam. Aku qali hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillah.